Memberi salam yang pertama. Rukun solat ni, memberi salam ni rukun qauli, rukun bacaan ya. Ramai yang keliru, dia ingat yang tulis tu dah rukun. Bukan. Abang baca tak tulis pun sah. Contohnya sampai fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sah semayang. Allah pun tak tulis. Sebab dia rukun qauli, bukan rukun fi'li. Rukun fi'li ni kalau buat. Tapi ni sunat. Yang sayunya ramai yang tak beri salam pun tapi patuk tulis tu je sangat. Ya, apa baca tahiyat habis, patuk tulis. Patuk tulis, mulut tak sebut salam pun. Itu bukan beri salam bang. Hati-hati ni. Sebab tu kita jomlah ke masjid. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas sami'ul 'alim. Uhayyikum bi tahiyyatin mubarakah, tahiyyati ahlil jannah wa tahiyyatuhum fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin mukminin yang berbahagia, sidang jemaah yang dikasihi, alhamdulillah, puji dan syukur kita rafa' kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Sempurna lagi Maha Bijaksana, yang merezeki ruang-ruang kebaikan terus berada dalam kehidupan kita. Moga-moga kita berjaya untuk jadi hamba-hambanya yang bersyukur dengan ketaatan, dengan kebaikan yang berpanjangan yang kita lakukan dalam kehidupan kita di dunia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah. Salawat dan salam untuk junjungan besar Nabi kita Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah, pada tengah hari ini kita sekali lagi bersama untuk mentelaah, menyimak dan membuat pertambahan maklumat tentang salat kita. Dan pengajian fiqh salat yang kita adakan pada setiap Khamis minggu ketiga ini telah pun sampai membincangkan tentang rukun-rukun salat, dan pada kesempatan kali ini kita membincangkan rukun salat yang ke-9 dan ke-10, iaitu berkenaan dengan duduk dan membaca tahiyat akhir. Kita sebut duduk itu kerana duduk itu juga merupakan satu rukun salat daripada 13 rukun salat. Artinya tahiyat akhir mesti dibaca dalam keadaan duduk, dan tahiyat akhir juga merupakan rukun qauli, rukun bacaan, iaitu bacaannya juga menjadi rukun. Inilah rukun solat yang mengambil dua sudut, qauli dan fi'li. Maka kedua-duanya rukun. Duduknya rukun, bacaannya pun rukun, iaitu dia tahiyat akhir. Maka kita tengok dulu syarat rukun solat yang ke-9 ni, duduk kerana membaca tahiyat akhir. Yang pertamanya mestilah untuk memastikan rukun duduk kita untuk membaca tahiyat akhir ni sah, rukun yang sebelumnya mestilah sempurna kita lakukan. Apa rukun sebelum duduk tahiyat akhir ni? Tentulah sujud yang kedua pada rakaat yang terakhir itu. Dia merupakan rukun. Maka pastikan rukun itu sempurna untuk kita memulakan duduk tahiyat akhir ni. Kerana sekiranya tahiyat itu didahului dengan satu rukun yang tidak sempurna, maka tahiyat ini pun terus tak sempurna. Sebab rukun-rukun solat ni perlu semuanya disempurnakan.
Kalau salah satu tidak sempurna, ditinggalkan, diabaikan atau dilakukan tapi tidak menepati syarat-syaratnya, maka rukun yang selepasnya itu pun tidak ada makna apa-apa. Maka pastikan sujud yang kedua sebelum kita duduk tahiyat akhir itu sempurna dengan syaratnya, yang antaranya yang paling popular 7 anggota sujud tu mestilah kita letak betul-betul dalam tempoh tamakninah sebelum kita bangun untuk memulakan duduk tahiyat akhir. Andai kiranya kita lakukan sujud itu tidak sempurna dalam keadaan kita tergesa-gesa, terlupa, leka dan sebagainya, maka kena kembali menyempurnakan sujud dahulu sebelum kita menyempurnakan duduk tahiyat akhir. Syarat yang kedua pula, menyahajakan duduk kerana membaca tahiyat akhir. Mestilah duduk tu dengan sedar, dengan sengaja, bukan tak sedar, bukan ada niat lain, bukan ada tujuan lain. Artinya duduk tu memang sedar, inilah rukun solat yang aku kena sempurnakan. Dan rupanya duduk tahiyat akhir ni boleh duduk dengan apa sahaja bentuk duduk, dengan apa juga cara duduk. Cuma duduk tawarruk, duduk yang kita duduk itulah, iaitu menjadikan punggung kiri kita tu terkena pada lantai dan betis kaki kiri kita duduk di bawah betis atau paha kaki kanan, dan kita memasakkan jari-jari kaki kanan kita ataupun melepaskannya ke belakang. Itu sunat hay'ah. Duduk tahiyat akhir ni memang dia rukun, tapi rukun ini terlaksana dengan apa sahaja bentuk duduk, asalkan punggung mengenai sesuatu, itu duduklah. Maka sayugialah kita ambil maklum bila berlaku keperluan untuk mengalah dan meninggalkan sunat hay'ah, iaitu duduk tawarruk ini, duduk tahiyat akhir tu, maka lebih aula kita tinggalkanlah. Contohnya saf tu sempit, sesak, badan kita besar, janganlah nak bergasak duduk tahiyat akhir yang tentunya mengambil space ruang yang lebih besar. Maka dalam situasi itu kita mengalahlah. Keutamaannya kerana solat berjemaah ini dia perlu memberi keselesaan kepada orang di sebelah untuk kita merapat sama. Jadi pastikan kita ada maklumat tentang ini. Tapi jangan pula bila mana kita dah biasa duduk tahiyat akhir ini dengan duduk yang selain daripada itu, duduk tahiyat awal, duduk itu dipanggil duduk iftirash. Maka ketika solat bersendirian ada ruang kosong pun kita duduk iftirash juga, tidak duduk tawarruk. Maka itu kerugian. Sebab pada mazhab yang utama yang 4 ni, 3 daripada 4 mengatakan duduk tahiyat akhir memang duduk tawarruk, kecuali mazhab Hanafi yang mengatakan bahawa duduk tahiyat akhir juga adalah duduk iftirash, duduk tahiyat awal tu. Waktu itu kita tengok orang Pakistan semayang dia tidak ada duduk tahiyat akhir, mereka bermazhab Hanafi. Jadi ini maklumat yang perlu kita jelas supaya kita boleh bertolak ansur dan mengekalkan yang sunat ini bila mana ada ruang yang selesa. Seterusnya, syarat sah duduk tahiyat akhir ni mestilah duduk dalam keadaan bentuk duduk yang elok, iaitu menegakkan tulang belakang dan tidak condong badannya ke depan. Ini merupakan gambaran atau poster kedudukan duduk yang sebenar. Jadi kena pastikan kita duduk tu janganlah membongkok tanpa keuzuran, tanpa ada sebab, tanpa ada ilah. Itulah 3 syarat sah rukun duduk membaca tahiyat akhir. Seterusnya rukun yang ke-10, iaitu membaca tahiyat akhir. Kalau tadi duduk itu merupakan rukun fi'li, rukun perbuatan, maka tahiyat akhir juga mengambil rukun qauli, iaitu bacaan. Tahiyat akhir itu juga rukun. Artinya bila bacaan sesuatu itu menjadi rukun solat, sebagaimana Fatihah, bacaan yang tidak tepat akan menjadikan solat tidak sah. Siapa yang baca tahiyat akhir tak tepat, tak betul, sehingga rosak maksudnya, kerana mungkin tak memelihara segala hurufnya, baris panjang pendeknya, lalu berubah maksud bacaan tahiyatnya, maka sembahyangnya tidak sah. Ini
perlu kita tahu. Dalam solat kita ada 5 rukun bacaan yang perlu kita kuasai dan pastikan tepat dan betul. Tak boleh sembahyang ikut-ikut. Ya, sembahyang kena ada maklumat, kena dipastikan kita lakukannya dengan betul dan tepat, dan kita ada indikatornya, penanda arasnya. Sebab kita pernah belajar. Ya, bayangkan, ya, kalau saya suluh satu huruf ataupun satu perkataan pertama pun ramai di kalangan kita yang baca tahiyat tak betul. Bila tak betul tidak sah. Sebab apa? Tak pernah cek. Ya. Kalimah pertama bacaan tahiyat ni adalah at-tahiyyatul. Tapi ramai yang baca at-tahiyyatul. At-tahiyyatul. Itu bukan bahasa Arab. Sebab dia adalah alif lam syamsiah yang dibaca at-tahiyyatul. Itu first word pun. Ramai dah fail. Sebab apa? Tak pernah semak. Sedangkan ini rukun solat. Bila rukun? Semuanya perlu disempurnakan. Mari kita dengar sebutan bacaannya. Ya, yang mana ini merupakan sebutan daripada hadis Nabi SAW, riwayat Imam Abu Dawud. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ada sabdu yang banyak orang Melayu dia tinggalkan. Orang Melayu memang kalimat dia tak ada sabdu. Jadi dia baca tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatullah. Bacaan itu cedera banyak pada, ya, syaddahnya, sabdunya, pada huruf sifatnya, pada makhraj hurufnya, maka tidak diterima bacaan begitu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Allah tu pun kena hantar elok-elok 2 harakat paling kurang, bukan lillah gitu je. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa barakatuh, TUH, bukan wabarakatuh ya. Itu beri salam kat kawan boleh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakatuhu wa qaf wa barakatuh. Jadi kita ulang balik semula bacaan tahiyat ni. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah bacaan tahiyat. Allahumma salli ala Muhammad, itu salawat. Ya, kena faham bacaan tahiyat ni daripada at-tahiyat sampai wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, itulah tahiyat. Jadi mari kita tengok perbahasan tentang syarat-syarat tahiyat akhir ni. Rukun qauli ni apa syarat sahnya? Yang pertama, bacaannya mestilah dalam bahasa Arab. Maka kerana dia bahasa Arab, kenalah sebut saya baca Arab. Jangan bunyi tak macam Arab pun. Ya. Jadi kalau baru masuk Islam, ya, maka sekadar diam tak apalah. Kalau baru masuk Islam, tapi kita yang dah lama masuk Islam ni tak dapatlah rukhsah tu, keringanan itu. Ya. Dan kalau dah usaha tak boleh juga belajar, bolehlah dibaca dengan terjemahan. Tapi itu special case, ya. Kita orang Melayu, lidah kita boleh menyebut bahasa Arab, cuma tak mau belajar aja. Yang kedua, memelihara membacanya dalam keadaan duduk bagi yang mampu duduk. Kita mampu duduk, maka pastikan jangan keadaan berdiri, ya. Malah nak duduk, ya, maka kita berdiri. Maka duduklah. Kalau memang sembahyang atas kursi, duduklah atas kursi. Kalau sembahyang kat bawah, duduklah kat bawah. Yang ketiga, memelihara segala hurufnya, kalimatnya, barisnya dan i'rabnya. I'rabnya grammar bahasa Arab dia lah. Maka huruf dia kena pelihara lah. Bahasa Arab ni bila ada kalimah sabdu, artinya huruf tu 2 kali digunakan, double. Ya, kalimah pertama tadi contohnya, ya, bacaan dia at-ta, ada double T. Tapi kalau kita baca at-tahiyyatul je, memang tak sah lah. Sebab awak dah rosak kan, dah hilangkan satu huruf je. Ya. Kemudian at-tahiyyah, dia sebenarnya ya tu dia baca 2 kali, hi dan ya. Tapi
Kita baca ya je, hi tak sebut pun, at-tahiyatul je. At-tahiyatul. Ya. Sebab tu saya keluarkan sampel ni untuk jelaskan betapa bahayanya kita bila mana kita tidak menghalusi rukun solat tahiyat akhir ni. Ramai di kalangan kita tidak membaca tahiyat dengan tepat. Dan apa jadi pada solat kita? Tak sah sebab rukun. Ya. Barisnya juga hati-hati. Ya. Assalamu alayka, ada sabdu, jadi baca bukan assalamu alayka, assalamu alayka. Ain bunyi ain, jangan bunyi alif. Alayka bukan alaika. Ya, ayyuhan nabiyyu, ada ayyu, dua ya tu, maka kena sebut ayyuhan nabi, bukan ayuhan nabi. Jadi ini semua benda-benda yang perlu kita perhatikan pada setiap bacaan kalimat tahiyat ini. Begitu juga barisnya, wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, wa barakatuh je kita baca memang salah lah. Ada huruf ha kat ujung tu, kalau disambung wa barakatuhu, bila kita waqafkan, berhentikan wa barakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nak berucap bahasa Melayu. Kalau dalam tahiyat kena sebut, sempurnakan semua huruf dan barisnya. Ya, maka kita semaklah balik. Asyhadu an la, ini ramai yang baca asyhadu je. Ni tahiyat ni. Asyhadu, kita baca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Janganlah baca terlalu laju sangat sehingga kita pun tak pasti kita baca tepat ataupun tidak. Takes time. Ya, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ya, ujung tu ya ada mat tu 2 harakat. Ramai kita orang Melayu baca memang tak ada mat pun. Ya, maka dia baca assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Salihin. Itu tak cukup tu. Baca Fatihah pun macam tu. Ya, ramai di kalangan kita baca alhamdulillahirabbil alamin, rahman rahim, maliki yaumiddin. Kita dah tegur dah itu. Jadi kalau ada ya, ada alif, ada waw, ya, sebelumnya ada waw, alif, ya, dan ada huruf mati selepas itu dimatikan bacaannya, kena dipanjangkan. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Panjang sikit, jangan kudung gitu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Anna sabdu, Muhammadan double M, dar Rasulullah itu juga bersambung dengan ra. Maka amati balik, tengok balik, bimbang bacaan kita tak tepat. Seterusnya syarat yang menjadi keperluan untuk membaca tahiyat akhir ini, dia mestilah mualat, berkesinambungan, berturutan tanpa diputuskan dengan benda-benda bacaan lain. Siapa bersin pun hacum, jangan sebut alhamdulillah tengah baca tahiyat, sambung terus tahiyat. Kalau tidak, putus ya kesinambungan bacaan itu. Ya, bersin sebut alhamdulillah tak batal sembahyang sebab dia zikir. Tetapi rosak kesinambungan bacaan tahiyat. Maka bersin-bersin je, menguap-menguap je, tapi jangan sebut benda lain, terus sambung sahaja. Yang kelima, syarat sah membaca tahiyat akhir lagi mestilah tertib, ikut turutan. Dan kita percaya bukan senang nak baca tak ikut turutan. Maka tak ada kod isu ni. Tak ada orang baca tiba-tiba asyhadu an la ilaha illallah. Ya, tiba-tiba lepas tu at-tahiyatul mubarakatuh, lepas tu fil alamin inna, lepas tu Allahumma, tak, kita tak buat gitu. Tak ada masalah. Seterusnya mestilah tertib. Ya, ikut susunan dia. Dan yang keenam, dan ini merupakan semua rukun qauli, syaratnya ini, iaitu memperdengarkan bacaan kepada dirinya. Jangan baca tahiyat kita pun tak dengar. Kenapa tak dengar pula? Dah baca dalam hati, mulut tak buka langsung. Rukun qauli yang 5 ni kena dibaca dan didengar oleh telinga sendiri. Takbiratul ihram 1, Al-Fatihah 2, ya, tahiyat akhir 3.
selawat ke atas Nabi dalam tahiyat akhir, Allahumma salli ala Muhammad, 4. Dan memberi salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, 5. 5 rukun ni tuan-tuan kena dengar. Telinga sendirilah, bukan telinga orang, tak payah pergi dengar orang. Jadi siapa baca tahiyat gitu je, baca dalam hati, lepas tu terus beri salam, memang tak sah. Itu bukan sembahyang. Ramai buat ni tuan-tuan, tak buka mulut langsung, itu je. Tahu-tahu beri salam. Ini rukun qauli, rukun bacaan. Habis kalau tak baca, macam mana nak jadi rukun tu? Kadang-kadang kita tanya juga, kenapa tak baca tahiyat? Kata mana pula tak baca? Bacalah. Habis tak nampak pun mulut buka. Ya, kata baca dalam hati. Dia silap tu. Yang dalam hati ni rukun-rukun qauli ni kena dibaca, dan kadarnya mestilah diperdengarkan kepada telinga. Telinga boleh dengar bacaan kita. Telinga kita ni senang je, kalau kita bersuara sikit pun dia dengar, sebab di satu liang yang sama dalam kepala kita. Jadi pastikan, ya, 6 syarat bacaan tahiyat ini kita sempurnakan, jangan tinggalkan. Seterusnya rukun yang ke-11, berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat akhir. Tahiyat awal dan baca selawat dalam tahiyat akhir awal itu sunat. Tetapi tahiyat akhir jadi wajib, rukun. Malah selawat secara khususnya adalah rukun yang berasingan daripada tahiyat akhir. Tahiyat akhir daripada at-tahiyat sampai wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu satu rukun. Allahumma salli ala Muhammad, ni satu rukun yang lain, sebab namanya pun lain. Itu bukan tahiyat, itu selawat. Memang dibaca sambung, tapi kita kena identify, ya, bahawa ini selawat, dia rukun yang ke-12 daripada rukun 13 rukun solat. Maka pastikan, kerana dia rukun qauli juga, bacaannya kena betul. Sekurang-kurang bacaan selawat, Allahumma salli ala Muhammad, ya, Allahumma. Jadi pastikan Allah tu dibaca dengan mat pada Allah tu. Selalu kita kalau laju memang tak ada mat, Allahumma salli ala Muhammad, ala Muhammad, kama sallallahu. Habis. Ingat, solat ada rukun qauli yang kena baca dengan tepat dan betul. Jangan baca macam kita, ya, bercakap kat luar, tak boleh. Jadi pastikan sebut Allahumma salli ala Muhammad. Boleh juga tambah Sayyidina Muhammad. Maka bacaan ini pastikan selawat ke atas Nabi itu dibaca dengan betul. Selalu kesilapannya pada bila? Pada Allah tidak ada mat. Humma tak ada double M. Dia baca Allahumma salli ala Muhammad. Itu bacaan orang Melayu standard. Kalau dia tak pernah mengaji ataupun tak pernah sibuk membetulkan benda tu, dia baca sampai bila pun macam tu lah selawat dia. Atahiyatul kata selawat assalamualaikum katakan Allah masalah Muhammad. Itu bukan bacaan yang tepat. Ya, bahasa Arab ni setiap huruf dia ada makhraj. Apa dia makhraj? Tempat keluar. Kita boleh identify ini bunyi ini keluar dari mana-mana. Itu hebatnya bahasa Arab. Huruf sad, ya, beza dengan sin, bukan salli, dia salli. Ya. Humma, pegang sejak mim tu, ala dengan ain, la dua harakat, Muhammad dengan ha, ya, dan double M Muhammad, dan dengan dal hujungnya. Sebab orang Melayu hujung dal ni selalu diganti-ganti Muhammad, itu ya, tu yang jadi Muhammad, nama jadi Muhammad. Tak kira lah Muhammad mana, ya. Tapi bila baca dalam solat, Allahumma salli ala Muhammad, itu ke kena? Ke tak bunyi tu? Muhammad itu je. Tak sah lah. Ya, dan tak usahlah baca begitu. Maka yang sempurnanya, yang warid daripada Nabi, selawat, ya, walaupun cukup dengan Allahumma salli ala Muhammad, sahlah sembahyang dia. Tapi biasanya kita baca solat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
fil alamin innaka Hamidum Majid. Itulah dia, ya, selawat dalam solat yang sempurna. Subhanallah. Jadi ini semua kena pastikan, ya. Kita kena tahu bahawa orang Melayu ni bahasa dia bahasa yang tidak dikenal pasti pun makhrajnya kat mana. Dia cakap kadang-kadang dia tak tahu pun daripada mana bunyi itu, tapi keluar gitu je. Ya, contohnya kita faham kalau orang cakap macam ni, bang, ya bang. Bang, ya bang. Itu daripada mana bunyi itu? Daripada rongga je semua. Bang, mana bang? Orang Arab tak boleh cakap macam tu. Dia kata bang. Dia tahu bang tu, nga tu pun daripada mana? Antara nun dengan jim. Dia tak ada huruf nga. Bang. Pergi mana kamu? Ada jelas. Kamu mau pergi mana? Dia kata mana? Mana wah? Oh, boleh. Faham gitu. Tuan-tuan tahu, saya pengalaman waktu tahun pertama saya sampai Jordan, saya cakap Arab macam orang Melayu cakap Melayu. Arab pening kepala tak cakap. Pendro kata. Pendro. Kita cakap itu. Kena pergi mana dia tanya. Raja Allah maafkan. Dia tak faham, dia kata, syutaki. Kau cakap apa ni? Dia tak boleh faham sebab dia Arab. Itu ialah cakap macam mana. Itu orang faham. Hebat orang Melayu ni. Tapi jangan buat begitu dalam solat. Solat bahasa Arab, at-tahiyya Allahumma salli ala Muhammad. Baca elok-elok bang, gitulah. Jadi kalimah-kalimah ini kita kena tahu, antaranya orang Melayu ni akhiran dia tak ada akhiran kaf. Contohnya barik, kita tak ada huruf tu. Kama barakta, kita akhiran K kita adalah huruf hamzah. Macam dalam bahasa Arab, wa anzala minas sama', ada. Itu akhiran kita. Macam kita panggil mak. Mana ada orang Melayu panggil mak? Ada. Try panggil mak kau macam tu. Mak. Mak kau tengok ya, kau penyakit apa budak ni. Sebab kita tak ada lidah kita. Jadi bila tak ada, kena ngaku tak ada. Bila tak ada, kena kita bukan orang Arab, kita kena tahu dan kenal pasti macam mana nak menyebut benda tu dengan tepat. Tak ada jalan lain melainkan dengan belajar. Mana boleh semayang main ikut-ikut je bang. Ikut je, follow je daripada kecil tu. Soal agama tu lah. Itu pun main soal agama dulu. Sampai sekarang bacaan tahiyat pun tak pernah check. Kalau rajin tengok YouTube ke Facebook ke TikTok ke ustaz-ustaz ngajar tu, tak apa juga. Kita tak tengok, kita tengok sporim, tengok baju, tengok seluar. Ya, itu je lah kesibukan kita. Sedangkan tuntutan beribadah dengan tepat ni fardu ain. Semua orang kena kuasai bacaan tahiyat dia dengan tepat. Kalau tidak, Allah tak terima sembahyang kita. Tak sah sembahyang kita. Jadi sebutlah ilah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kena hantar tu. Itu orang Melayu kama sallaita ala Ibrahim, ala Ibrahim. Pak Ibrahim bolehlah kita panggil gitu. Ni Nabi Ibrahim. Kena sebut elok, mantai elok. Dua harakat paling kurang. Wa barik ala Muhammad. Kena ada pegang M tu. Muhammad bukan Muhammad. Wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian ada satu isu lagi. Boleh ke tambah Sayyidina? Dalam khutbah Jawi kita tengok ya memang disebut Sayyidina. Apa isunya? Ya, isunya ya ada orang mengatakan tak boleh tambah Sayyidina sebab Rasulullah selawat sembahyang dia tak ada sebut. Ya, Rasulullah bila menyebut macam mana selawat dalam solat, Rasulullah sebut beginilah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallait sampai habis. Ya, kita tambah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi boleh ke tak boleh ni? Ya. Jadi kalimah Sayyidina ni maksudnya adalah Sayyid ni maksudnya ketua, tuan. Wa Sayyidi, dia tuan saya. Dia ketua saya, orang Melayu panggil dia penghulu kami. Itulah. Jadi sebenarnya sebutan tambahan Sayyidina ni adalah kerana setengah fuqaha yang mengatakan dia sunat tu adalah kerana nak menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana nak membesarkan status Nabi sebagai ketua kita, sebagai
pemimpin kita. Maka sebab itulah dia dikira sebagai intipati kesopanan terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillah tu merakamkan satu pendapat menyatakan bahawa ia terlebih afdal dibaca berbanding meninggalkannya atas realiti ya Sayyidina itu adalah penghormatan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan pada saya, kerana kita orang Melayu ni dia sangat menghormati orang. Ya. Tuan-tuan panggil saya ustaz, tuan-tuan panggil Rohaili je. Bukannya ustaz sangat pun. Kan? Ada orang ada doktor, orang tak panggil dia doktor, dia tak toleh. Kan? Ada kawan kita balik haji, kita panggil nama dia, Bang Mat, dia tak toleh. Haji Mat, Waalaikumsalam warahmatullahi dia kata. Tu orang Melayu. Siapa bagi salam boh? Tak bagi salam lagi. Oh, ingatkan dah bagi salam tadi. Gitu. Dia sangat merajuk. Kalau begitu orang datuk, kita panggil datuk kan. Bos kita dah ada datuk, kita tak panggil datuk, dia tak dengar. Apa salahnya kita sukakan juga hati kita untuk membesarkan orang yang sangat besar, iaitu ya pembuka pintu syurga, iaitu Muhammad. Salah ke nak sebut Sayyidina? Memang ada sekelompok yang ustaz-ustaz kita kata Nabi tak buat, tak payah buatlah bid'ah. Tapi bila mana ini ulama besar, Imam Nawawi pun mengatakan benda ni harus sunat kerana membesarkan Nabi SAW. Nak dengar Imam Nawawi ke nak dengar Ustaz Nawawi kat sini? Sekadar sebut nama lah, tak ada pun Ustaz Nawawi tu. Gitulah. Yang penting jangan gaduh. Okey. Kalau tuan-tuan memilih untuk membaca, maka bacalah dengan mood dan faham bahawa aku nak hormat Nabi aku. Aku nak besarkan status dia. Memang dia tak buat, tapi ada ulama yang lebih faham agama ni buat dan menganjurkan kata sunat kerana ihtiram, ya, beradab dengan Rasulullah SAW, maka aku buat. Siapa yang tak buat, tak usah blame orang yang buat. Cukup dia kata aku nak beramal dengan apa yang sebiji, ya, purity. Aku memilih purity, keaslian. Lafaz solat ni macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bacalah Allahumma salli ala Muhammad. Yang ni betul, yang ni pun betul. Tak payah gaduh benda-benda gitu bang. Ya, banyak benda lain nak gaduh tu bang. Ya. Banyak lagi tu. Palestin tu kita tak pergi gaduh sana. Kita gaduh Sayyidina dengan tak Sayyidina. Ya. Adalah sajak main Sayyidina tu, main monopoli Sayyidina tu lagi best. Itu tak gaduh lah tu, main tu insya-Allah. Jadi begitulah. Jadi hukum membacanya harus dan sunat bagi yang nak memilihnya, dan siapa yang meninggalkannya juga jangan kata engkau ni apa, Rasulullah pun tak hormat. Ada alasannya sebab memilih Rasulullah baca begitu. Cuma saya kata ya, dia sinonim dengan orang Melayu, dia mesra dengan penghormatan. Maka bacalah dengan elok. Maka syarat-syarat berselawat ke atas Nabi tadi, pertamanya mestilah dalam bahasa Arab. Kalau tak mampu, bolehlah terjemah. Kalau baru masuk Islam, tak ada maklumat, diam saja. Maka semayang dia sah, tak perlu ulang. Jangan kita kata abang mu'alab tu pula. Ya, abang dah belajar, alhamdulillah dah pandai baca semayang dah. Bila mula semayang? Saya semalam baru habis belajar semayang semua. Masuk Islam dah berapa? 2 bulan dah masuk Islam. Jadi abang kodok baliklah yang 2 bulan tu jangan cakap gitu pula. Jam kepala dia tak jadi masuk Islam kan? Awak tangguh. Mu'alaf diterima apa adanya dia. Ya, walaupun dia tak menyempurnakan rukun-rukun solat ini, sebab dia dikira rukhsah, keringan yang Allah bagi pada mu'alaf. Bukan kita lah, kita ni bukan mu'alaf, kita ni musilaf, tak belajar-belajar daripada dulu. Yang kedua, membaca dalam keadaan duduk bagi yang berkuasa. Artinya pastikan tengah duduk, jangan berdiri pula. Rakaat kelima baca tahiyat, telajak, dah duduk, diri lah tu, kan bersalam macam sembahyang jenazah je. No, tak boleh. Rukun ni dibaca dalam posisi duduk. Yang ketiga, memelihara segala hurufnya, kalimahnya dan barisnya, dah kita bincangkan tadi. Jadi hati-hati. Solli sebut solli, jangan salli pula. Itu ikut ejaan Rumi. Solli jadi salli jadi. Ya. Mualat berturutan, ya, tak boleh diputus-putuskan, dan tertib ikut susunan. Dan sama juga yang keenam, syaratnya mestilah telinga kita dengar, kita baca. Jangan tak dengar, baca dalam hati dan sebagainya. Ya. Begitulah rukun yang ke-11. Rukun yang ke-12. Nak habis dah pun. Habiskan terus dah. Memberi salam yang pertama.
Rukun solat ni, memberi salam ni rukun qauli, rukun bacaan ya. Ramai yang keliru, dia ingat yang tulis tu dah rukun. Bukan. Abang baca tak tulis pun sah. Contohnya sampai fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sah semayang. Allah pun tak tulis. Sebab dia rukun qauli, bukan rukun fi'li. Rukun fi'li ni kalau buat. Tapi ni sunat. Yang sayunya ramai yang tak beri salam pun tapi patuk tulis tu je sangat. Ya, apa baca tahiyat habis, patuk tulis. Patuk tulis, mulut tak sebut salam pun. Itu bukan beri salam bang. Hati-hati ni. Sebab tu kita ya klasifikasikan ada rukun qauli, rukun bacaan, ada rukun fi'li, rukun gerakan dan ada rukun qalbi, rukun kesedaran hati. Maka sebab tu kena hati-hati. Sebutan rukun solat yang ke-12 ni adalah sebutan rukun qauli. Maka kena beri salam dengan betul. Salam dengan betul macam mana? Walaupun kita hari-hari beri salam, tapi belum tentu sembahyang kita sah kalau dengan salam yang sebelum kita sembahyang tu. Kita beri salam orang Melayu, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Tapi ini bahasa Arab. Bahasa Arab ikut kaedah dia kena sebut as, ada double S. Sebab alif lam sim tu sabdu. Ya. Kemudian la dua harakat, Assalamualaikum warahmatullahi. Kum tak boleh panjang, kita Assalamualaikum. Itu bukan bahasa Arab, tu bahasa Melayu. Tu mak kita beri salam ke jiran sebelah, Assalamualaikum, tak jawab pun, gitu je. Ya, ni solat. Jadi pastikan Assalamualaikum warahmatullahi. Rukunnya Assalamualaikum saja, warahmatullahi dah sunat. Pun begitu sempurnakanlah betul-betul. Sebut Assalamualaikum warahmatullahi. Selalu kita sembahyang sendiri pasal tak? Kita sebut Assalamualaikum warahmatullahi. Salam. Memang tak sah bang. Memang tak sah dan tak usah buat benda tu. Assalamualaikum. Berhenti sekejap. La tu dua harakat. Ya. Dan ada sabdu kan. Jangan macam Jamal Abdillah je. Assalamualaikum. Itu nyanyi bang. Karaoke. Dia assalam, tapi kalau nyanyi gitu tak sedap pula. Assalamualaikum, pelik pula. Orang Melayu dia memang ejaz sebab dia ada telur dia, style dia bercakap. Jadi tukar. Dalam keadaan kita solat, pastikan kita sebut dengan tepat. Assalamualaikum warahmatullahi. Praktikalnya, yang tepatnya tuan-tuan bersama gerakkan muka. Assalam tu masih menghadap kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi toleh ni, orang belakang nampak pipi dia, bukan sikit itu je. Assalamualaikum. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Toleh depan balik. Mula balik salam yang kedua pun bukan rembat dari sini. Ada yang setengah Assalamualaikum warahmatullahi. Bukan. Patah balik. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam bermula daripada muka menghadap kiblat. Ini kesempurnaannya lah. Itu yang kita nampak macam patuk. Bukan patuk, sebenarnya dia U-turn balik ke tengah. Tapi kita kadang-kadang mula pun dah patuk lah. Patuk. Assalamualaikum. Tak bagi mana patuk tu kita tak tahulah. Tak kisahlah. Tapi yang utamanya sebut rukun tu dengan betul. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Melihara hurufnya. Paling selalu kita dapat la tu tak ada mat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak sah bang. Assalam, dua rakaat. Yang terakhir rukun solatnya tertib. Tertib ni benda tak ada. Hanya sedar betapa apa yang kita buat ni ikut tertib, ikut susunan je. Rokok dulu baru sujud 2 kali. Jangan sujud baru bangun rokok. Itu kita tak buat, tapi jangan buat. Ni notis sahaja. Sebab tu tertib juga dikira sebagai rukun qalbi. Macam niat juga, sedar apa yang kita buat ni ikut step, ikut ya susunannya tanpa kita bertingkah. Itulah saja kesempatan 13 rukun solat yang kita bicarakan pada ya kesempatan kali ini. Moga-moga kita dapat lebih menghalusi gerakan solat kita, memberikan hak solat kita dengan ya sempurnanya. Sebab rukun solat tak ada kompromi, melainkan kena buat dengan tepat dan betul. Ada yang qauli kena sebut betul-betul, ada yang fi'li kena buat dengan sempurna, ada yang qalbi kena sedar betul-betul. Ya. Wabihi wallahu a'lam. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا مما علمتنا
Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.